Bila buat tempat kucing ni Rumah kucing ni dah lama. 5 tahun, 6 tahun lah. Oh, tapi nampak dia punya added value dia lah, perubahan dia. Ada. Okey. Yes, ada. Itu mana kucing yang sakit tu kita hantar pergi klinik, neuter. Okey. Oh. Alam. Oh, si comel-comel semua. Hai. Bola sakit yang ni ha. Dia yang sakit. Dia ada infeksi, ada injection semua lah. Ada. Tu comel tu kat belakang tu. Hai. Ada yang neuter lagi. Ui, cantik-cantik juga. Dia punya bulu-bulu dia. Dia punya apa? Breed dia lain-lain ya. Tak gaduh ya? Mula tu lah Dia take time lah, lama-lama dia orang okey. Dah kawan-kawan Dia orang faham ah. Alah. Tapi kalau sesiapa nak adopt boleh lah. Boleh, memang kami galak-galak kan. Sekarang. First time lah jumpa macam ni.